Dia lagi lain macam. Hei, melantur. Huh. Melantur. Woi, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan salam satu sepe mancingan mantap. Okey geng. Wuhu, alhamdulillah geng. Hari ni kita sampai lagi geng spot yang minggu lepas geng. Yang minggu lepas kita bergasak geng ah. Bertalu-talu strike, yang putus, yang lucut. Yang dapat tu alhamdulillah lah. Okey, hari ni aku bawa 4 batang joran geng. Sebab umpan aku hari ni banyak geng, udang hidup aku. Okey, umpan udang hidup jari ni aku bawa geng. Okey, saiz ni macam ni, tengok geng. Lepas tu saiz ni, saiz M. Boleh lah geng. Okey, rut aku hari ni geng. Aku bawa top C lah daripada King Suf. Top C daripada King Suf 420 lah. Lepas tu reel daripada Shimano Alex saiz 14,000 lah. Lepas tu mainline yang ni daripada My Spider 4 sulam geng. My Spider 4 sulam 25 LB. Okay, yang ni Shimano Swiftcast 425 BX lah. Reel daripada Shimano Activecast new tahun 2025. Lepas tu mainline daripada Scenic Master 9 sulam 33 LB geng. Okay, ni batu ladong aku. Lepas tu aku punya perambut, tali perambut 30 LB daripada Zinet. Sebelah pun sama juga geng. Okay, mata kail kebiasaan aku guna geng. Tu dah. Nampak geng, perasan tak mata kail aku pakai tu? Tu bayang-bayang dah. Okay, daripada Eagle Hook Eagle Wave Hook. Okay, yang ni Benex Scorpion 15 kaki. Reel daripada Shimano Bullseye 9120. Mainline daripada My Spider 4 sulam 25 LB. Okay, yang ini Shimano Swiftcast XT ya. Shimano Swiftcast XT. Okay, beza dia Swiftcast XT ni warna dia geng. Warna dia yang ni Swiftcast saja. Okay, ini hijau geng. Yang sana kau tengok warna apa tu geng. Okay. Reel daripada Shimano Speros 8000 PG ya. Okay. Setiap kali aku buat video, aku akan terangkan, insyaAllah aku akan terangkan peralatan aku dulu. Lepas tu kita memancing lah. Kadang-kadang kalau aku ingat, kalau aku lupa, kadang aku tak review lah barang aku tu kan. Sebab kadang-kadang kawan tanya, bang review joran, bang review mata kail. Kadang-kadang aku dah review dah pun, mungkin dia skip. Lepas tu dia tanya balik. Aduh, tapi tak apalah, tak kisahlah kan. Okey lah tu, kalau orang tanya pun tak ada masalah kan. Aku tak marah pun. Okey lah geng. Air sekarang surut nak gerak pasang geng. Dia pasang penuh dalam pukul 12 tengah hari geng. Dia pasang penuh hari ni geng. Itu yang aku semangat sikit hari ni geng. Aku bawa 4 batang joran. Kita tengok lagi insyaAllah, mudah-mudahan misi kita tercapai geng. Misi mencari si Gerong belang masih belum tercapai. Tapi tak kisahlah, apapun yang strike, yang penting ada ikan geng. InsyaAllah geng. Kalau ada rezeki tu alhamdulillah. Okey lah geng, jom kita lanjut geng.
Air surut lagi, geng. Wih, banyak rumpai, geng. Harap-harap janganlah ada rumpai naik sekarang. Anak tuh. Okey, selesai. 4 batang. Berpeluh, geng. Berpeluh awal pagi ni. Aku tengok joran aku satu ni dah kendur, geng. Macam ada ikan, ah.
Gorgon, geng. Awal pagi dah gorgon makan, geng. Ikan juara, geng. Besar pula tu. Besar pula tu, geng. Aduh, geng. Kita lepas lah, geng. Kita lepas. Oh, laju. Sehat. Oke, lancar. Ya lancar, geng. Awal-awal dia lesen gorgon, geng. Awal-awal dia lesen ikan juara, geng. Panas. Oke, geng, ada berita baik, geng. Sekarang ada penambahan joran lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 batang joran dah sekarang. Aku punya 4. Lepas tu sipu papare kita tuh, itu baju biru tuh. Ini baru 6 batang, geng. Lepas tu sipu juen lagi, geng, baru sampai. Tengok, 3 batang, geng. 3 batang joran, 6, 7, 8, 9 batang. InsyaAllah, geng, hari ni 9 batang turun. Kita tengok, geng. Dalam 9 batang ni tak ada yang melentur-lenturan. Tak sabar nak tengok ni, geng. Mudah-mudahan ada lah, geng, yang padu-padu. Biasanya sipu juin lah, dia akan melentur-lentur joran ni, kompom punya. Okey, sipu minggu lepas gasak. Kalau tidak 4 ekor. Hai, sipu juin. Tengok. Okay, geng, stay tune, insyaAllah. Mudah-mudahan ada kemanisan hari ni semua. Okay, nampak gaya sipu juin kita ada strike. Ada goyang-goyangan, geng. Hai. Lentur. Ini kendor sudah nih. Lain macam anggut-anggut. Jangan abang misai sudahlah. Tengok, geng, ikan apa nih? Anta macam. Kan ini bilang lantur-lanturnya tuh. Iya, tak benar.
Bang Misai. Alah, kalau game nggak menjuara sudah. Bentar bang. Woi, pasar oh. Ikan putih, ikan putih. Ikan putih. Woi, pasar. 1 kilo lebih nih. Woi. Kalau game syok nih kalau game. Putih. Aduh. Ikan putih. Apun ikan blues geng juga, geng. Alamak ai. Nampak gaya kalau ikan blues geng ni ada, geng. Ikan lain payah sikit lah nak masuk. Selalunya macam tu lah, geng. Kalau blues geng sudah masuk, tapi itulah rezeki, geng. Nasib-nasib lah. Kalau ada ikan lain masuk tu, kira alhamdulillah lah rezeki lah. Tapi jarang-jarang berlaku lah, geng. Dia lagi lain macam. Hei, melantur. Macam iya kapisinya tu. Macam iya lagi. Anta. Bukan ah. Melantur. Woi, mantap. Woi, bengkok. Hah? Dah. Woi, mantap. Pari, geng. Are, mantap. Kita pergi sipu. Padu. Ikan pare. Rajin ni pari makan joran dan satu nih. Oke, standby, ada nih. Oke. Standby. Oke, geng. Dah 3 ekor ikan naik kawasan nih. Alhamdulillah. 2 ekor gorgon, 1 ekor pari buat masak nih. Umpan aku ada lagi baki 2 ekor tu, geng. Tengok ikan apalah kita naik lagi lepas ni. 9 batang joran. Yang penting ada bengkok, geng. Padu mantap. Okey, geng, alhamdulillah selesai pemancingan kita pada hari ini, geng. Alhamdulillah adalah beberapa strike yang kita dapat hari ini. 2 gorgon dan 1 ekor ikan pari. Itu pun si pujuin kita naikkan. Hari ini air cantik, geng. Cuma rezeki untuk tarikan padu tu hari ini tak ada, geng. Daripada air surut, gerak pasang penuh, gerak tu surut sampai sekarang lah, dah surut habis ni. 3 ekor je lah ikan kita naik hari ni, geng. Lepas tu misi kita pun masih belum tercapai. Nampaknya kita teruskan juga, geng. InsyaAllah mungkin minggu depan kita tengok keadaan lagi, geng. Aku kira macam nak cari spot lain pula lagi, geng. Aku nak try pergi sebelah Bengawan pula. Tengok keadaan, geng. Tengok keadaan. Sebelah Bengawan tu diorang ada naik apa ni, tadi ada kawan share video naik ikan GT, geng. Katanya 12 kilo, tak pastilah. Tapi kalau tengok gambar tu, tengok video tu, besar juga ikan GT tu yang warna hitam tu. GT hitam, geng, yang GT tengah laut punya. Mungkin aku akan ke sana dah kot, tengok keadaan lah, geng. Okey, si pujuan kita mantap. Ada
Pari manis-manis. Oke, lepas tu kita sipu pare pun. Pare. Nah, tengok. Oh, mantap, manis. Pare apa namanya? Pari pasir. Boleh lah. Oke, sifu papare kita pun. Jangan putus asa. Oke. Geng, rasanya setakat tu je untuk hari ni, geng. Macam biasa, kalau korang berminat dengan peralatan memancing yang aku gunakan pada hari ni, korang boleh tengok dekat bag Shopee yang ada di bawah tu, geng. Oke. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Mantap. Umay. Umay, iyan. Yan, bang, semen po. Iyan. Pet bang, pet bang. Iya sana, Jol, ambil. Berat kah, bang? Berat kah? Iya. Kalau udah begitu tadi. Senyum lu, Bas, kejap. Hah? Kalau itu sekejap. Hah? Pari ya nih, bang? Oh, ini bukan GT. 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 Kan putih, kan putih. Woi, besar. Ah, besar. Lari kamu. Lari. Fight, bang. Bang, fight, bang. Lari kamu. Wih, besarnya, bang. Lari kamu. Angkat, bang. Nah, bang, bagi ayammu, bang.